Hai, Assalamualaikum semua. Kepada mereka yang baru sampai ke channel kecil ini, terima kasih banyak-banyak dan selamat datang. Dan kepada mereka yang telah lama support channel kecil ini, terima kasih banyak-banyak dan sudi-sudilah berkongsi bersama saya di kolom komentar. Okay, saya nak disclaimer dulu. Okay, ada yang saya dengarlah, ada orang yang kata saya update status kat Facebook, dekat YouTube, cerita pasal saya pregnant. Ada yang kata, oh macam dia seorang je mengandung, macam dia seorang je ada anak. Sebenarnya ramai je ibu-ibu yang update status Facebook dan YouTube diorang menceritakan tentang pengalaman diorang pregnant dan sebagainya. Jadi bukan saya seorang lah yang mengandung dan yang ada anak. Kalau rasa macam tak suka dengan perkongsian saya, boleh skip je video saya ataupun status-status saya di Facebook. Tak perlulah kita nak mengecam sana sini kan, sebab setiap orang tu dia ada minat dia sendiri. Ada orang yang dia pregnant tapi dia tak minat nak berkongsi, tapi macam saya berminat nak berkongsi, bukan untuk mengajar orang, tapi sebab saya bukan expert, siapalah saya nak mengajar orang. Saya cuma nak berkongsi pengalaman saya. Kot-kot ada terselit di sana sedikit kebaikan, bolehlah dijadikan panduan. Kalau rasa macam tak bagus, tak elok, jadikanlah sempadan dan pengajaran. Dan sebelum kita mulakan video pada hari ini, saya ingin mengucapkan jutaan takziah kepada saudara-saudara kita di Aceh kerana mengalami banjir yang teruk. Dan sebenarnya keadaan banjir ni bukan sahaja di Aceh, begitu juga saya lanjutkan ucapan takziah tu kepada saudara-saudara kita yang sama-sama berada di Malaysia, yang mana banjir cumanya kalau saya tengok di media sosial, banjir di Aceh tu dia lebih teruk lah, dia sangat teruk. Dan ada bantuan-bantuan kemanusiaan daripada Malaysia pun dah sampai ke sana sejak pada 30 November lagi. Okay, hari ni kita nak sambung cerita kita tentang saya yang hari tu saya dah cerita doktor nak caesar saya balik rumah, kemudian saya ke office nak dapatkan support dan sokongan daripada kawan-kawan, nak tahu juga pendapat orang lain berkenaan dengan caesar mengejut yang akan dilakukan kepada saya. So petang tu saya bagi tahu keluarga, saya bagi tahu suami, semua tanya tak boleh ke kalau dibuat secara normal supaya tidak caesar, termasuk suami saya pun cakap benda yang sama. Bila saya terangkan kenapa tak boleh, doktor cakap sekian, so mereka pun pasrah lah. Jadi suami saya memang masa tu dia ada perkara urgent yang dia boleh hantar saya, tapi malam lah kalau dia nak hantar saya admit ward tu. Tapi saya tak prefer masuk malam sebab saya tahu mesti ada banyak prosedur yang perlu saya jalani sebelum pembedahan berlaku. Jadi petang tu dalam pukul 3 lebih saya bertolak dari office ke PPUM. Saya sampai ke sana dalam pukul 4 lebih. Bila sampai je saya nak menuju ke tempat yang Dr. Farah tadi dah cakap lah, kalau dah sampai nanti saya nak ke mana, kita orang menuju, saya ditemani oleh kawan saya lah, nak menuju ke kawasan yang dimaksudkan tu. Telefon saya berdering. Bila saya tengok nombor tu, nombor yang saya tak kenal. Jadi bila saya jawab tu, dia kata dia Dr. Atika, doktor yang akan mengetuai, Dr. Atika yang akan mengetuai pembedahan yang akan dilakukan untuk saya esok. Terkejut saya, pakar bedah yang call saya. Saya macam, kenapa tiba-tiba pula macam ni, ada benda lain lagi ke yang nak bagi saya surprise ni ke apa benda ni. So dia tanya saya, puan dekat mana? Saya kata, puan belum admit ke? Dia tanya saya. Saya kata, oh doktor, saya sekarang dah sampai dekat PPUM, saya baru je sampai. Okey, dia kata alhamdulillah lah kalau puan dah sampai, saya takut puan tak sampai je. Sebab saya nak jumpa puan, saya nak terangkan tentang prosedur yang akan dijalankan esok. Saya tanya dia bila nak jumpa, dia kata dalam pukul 5 lebih macam tu. So, saya lama jugalah menunggu dekat bawah tu sebab katanya tunggu katil siap dan sebagainya. Jadi bila katil dah ada sampai, nurse-nurse pun dah nak balik lah. Nurse-nurse yang dekat klinik ibu mengandung tu, dia orang kan office hour, sampai
satu persatu lah nurse tu balik. Kita orang masih lagi menunggu kat bawah tu. Dan sampailah dapat panggilan daripada atas. Saya rasa panggilan daripada atas lah sebab ward bersalin tu tingkat 6. Saya dengan nurse tu jawab, oh Siti Huraiza, ya okey, kita hantar dia sekarang. So saya pun dihantar oleh seorang nurse untuk naik ke tingkat 6 lah untuk admit. Sorry. Okay, bila sampai ke atas tu sebenarnya saya diberi katil, saya tak ingat katil nombor berapa. Tapi katil tu jauh. Jadi nurse datang lagi, nurse ward tu datang. Datang dan kemudian dia kata dia nak, dia kata dia nak tukar saya ke katil yang lebih dekat dengan kaunter. So saya pun dekatlah dengan kaunter. Duduklah di katil yang dekat dengan kaunter. Okey, selepas tu bila saya dah selesai kemas-mengemas segala bagai, datanglah saya diberikan senarai barang-barang yang hendak dibeli oleh nurse lah. Apa yang barang yang hendak dibeli. Kemudian nasib baiklah masa tu kawan saya belum beli lagi sebab farmasi tu saya tutup pukul 7 ataupun pukul 8 malam. Pukul 8 malam kot farmasi yang dekat bawah tu. Kita orang kena beli barang tu dekat farmasi bawah tu lah. Okay, sorry, tekak saya tak berapa elok dan saya tak boleh nak melama-lama dengan video ni sebab saya takut baby bangun. Okay, lepas tu pakar bedah tu, Dr. Atikah tu datang jumpa saya. So Dr. Atikah tu bagi tahulah saya prosedur yang akan saya jalani pada esok hari. Saya tanya dia pukul berapa. Dia kata pembedahan untuk saya dijadualkan pada pukul 10 pagi. Saya adalah kes nombor 2. Okay. So dia tanya saya lah, saya dah dapat Dexa dos pertama ke belum whatsoever, dan dia kata sebab saya dapat Dexa dos pertama tu pukul 10 pagi, so 10 malam ni saya akan diberi Dexa dos kedua. Saya tak tahu kenapa hari tu saya memang lemah sangat, mental saya lemah, emosi saya lemah, saya sedih, saya menangis je sepanjang hari tu, banyak menangis. Sebab saya tak tahu lah, mungkin sebab saya takut kot dengan Caesar tu, dan ramai juga yang cakap Caesar tu macam ni lambat sembuh lah, apalah segala bagai kan. Kita harap, sebab saya seorang yang aktif, so saya kalau boleh lepas bersalin pun saya nak kekal jadi aktif. Saya tak naklah Caesar tu membatasi pergerakan saya untuk beraktiviti-aktiviti yang saya suka. Dan lepas tu tapi pakar bedah tu yang Dr. Atikah tu baik sangat. Dia dengar luahan saya, dia pujuk sampai dia peluk saya. So dia kata dia saya tanya dia terangkan dekat saya lah komplikasi-komplikasi yang akan saya hadapi, risiko yang akan saya hadapi. Okay, antara risiko yang akan saya hadapi setelah menjalani Caesar adalah yang pertama, kemungkinan sebenarnya kemungkinan saya tidak selamat tu tipislah bagi doktor, insya-Allah, katanya pun dengan izin Allah. Sebab saya tanya dia sejauh mana saya boleh selamat dan baby boleh selamat dengan pembedahan ni. Dia cakap pakar macam mana pun seseorang tu, dia still lagi bergantung kepada kuasa Allah. InsyaAllah segalanya akan selamat, katanya. Okay. Dia terangkan kepada saya komplikasi yang risiko yang mungkin akan saya hadapi adalah yang pertama, kerosakan usus dan juga kerosakan pundi kencing. Sebab ialah benda tu dibedahkan, kita tak tahu keadaan dekat dalam tu macam mana, proses pembedahan tu berlaku macam mana. Walau bagaimanapun, kata doktor, risiko ni sangat rendah. Tak ramai pun yang mengalami risiko sedemikian apabila mereka menjalani pembedahan. Okay. Risiko yang kedua adalah tumpah darah yang banyak. Okay, pendarahan yang banyak dan mungkin akan diberi darah tukar.
darah, akan dimasukkan darah lah, akan ditop up darah lah daripada darah orang lain. Okey, risiko apabila kita mendapat darah daripada orang lain ni, mungkin kita akan dijangkiti penyakit-penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS, sifilis dan sebagainya. Masa saya dengar tu saya macam automatik saya macam terkejut macam tu. Lepas tu doktor dia kata, puan jangan risau, kalau dulu memang risiko ni tinggi, tapi sekarang risiko ni sangat rendah sebab kita memang saring darah setiap orang yang menderma darah. Walau bagaimanapun risiko tu tetap ada. Tapi kita berdoa sama-sama supaya segalanya berjalan dengan baik. Okay, itu adalah dua risiko yang doktor terangkan kepada saya lah. Dan seterusnya doktor juga bagi tahu, doktor bagi option dekat saya. Dia bukan bagi option lah, dia bagi tahu saya yang saya kena beli beberapa barang. Sebenarnya senarai tu saya tak ingat lah senarai saya dapat dulu ataupun selepas doktor cakap. Saya rasa selepas doktor cakap lah baru saya dapat senarai. Sorry lah kalau terbalik-terbalik cerita saya ni. Okey, saya rasa masa tak mengizinkan, saya stop dulu dengan risiko yang akan saya hadapi sekiranya menjalani pembedahan ni. Risiko ni terlalu rendah, so kepada ibu-ibu yang mungkin telah dijadualkan untuk caesar ataupun nanti terpaksa dibuat emergency caesar, jangan takut. Risiko-risiko yang diberitahu kepada saya ni katanya zaman sekarang ni dah perubatan pun dah moden, teknologi pun dah moden, risiko ni sangatlah rendah. Okey, cuma Dr. Atika pun bagi tahu saya bahawa bila saya menjalani pembedahan, risiko tu lebih kepada ibu. Untuk baby, insya-Allah risiko tu sangat kurang berbanding saya melahirkannya secara normal seperti mana yang diberitahu oleh Dr. Farah. Saya rasa untuk itu sekian dulu video saya untuk hari ini. Kepada mereka yang rasa ada manfaat daripada video saya ini, jangan lupa share, like, komen dan share, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.